Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita, dalam arti kata Allah bagi kita sihat wal afiah dan selamat kita daripada bala petaka. Nah, yang mana di hari ini kita dapat menyaksi dan dapat melihat apa yang berlaku kepada kita dan juga saudara-saudara kita. Yang manaภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ถือว่าใหญ่พอสมควรjadi sebab apa boleh kata gitu, sebab apabila banjir atau bah mari ni maka kita tak boleh elak daripada kemusnahan atau kerusakan. ความสูญเสียเกิดขึ้นdaripada บททดสอบ daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana banjir ni atau ภัยพิบัติน้ำท่วมni kira kata satu imtihan lah, satu cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni, tentu sekali kita ada tempat tumpu, tempat hak kita pegang. Orang panggil mudah-mudahan tempat kita pegang menjadi akidah kepada kita. Kalau orang Islam tu betul-betul beriman kepada Allah, maka cubaan ni bot ทดสอบอันนี้ถือว่าผ่าน ni kita royak di segi betul-betul orang beriman lah. Kalau kita tengok beberapa ayat dan juga hadis tu telah menjelas kepada kita. Apabila Quran royak, memang ia berlaku kepada kita lah. Ia tak ada berlaku kepada luar daripada skrip hak Allah Subhanahu wa taala cerita. Yang pentingnya kita beriman, kita kena yakin dengan apa dia yang Allah cerita tu. Seperti mana Allah cerita berkait umum hidup kita ni, mula-mula tu royak sekali tu dah. Kata Allah cipta kita, buat kita mari ni tak lain tak bukan untuk nak buat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hak mula-mula sekali tu royak power dia dulu, kuasa dia dulu. Lepas tu baru main royak atas. Fokmu semua ni tak ada apa ni. Aku cipta kamu ni nak tengok kata seorang mari, nak tengok kata dia buat gapo dia, mana gerak geri hidup dia lah. Bukan sekadar kata satu bahagian saja dak, gerak geri semua hal dah. Nak tengok kata siapa yang lebih elok amalan, ya gikut tu. Sebab gerak geri kita orang Islam ni, ya kira semua tak amalan belaka. Kalau gerak geri ya hidup tak pergi ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka ya pergi ikut jalan tak ni. Habis tu nak tengok atas siapa lebih molek. Jadi bot ทดสอบ tu tang ciwit selalu dah.
Lepas tu mari hak khususi kita tengok hak lain tu mari pecah-pecah lah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Tu cuba mari dah lah. Ni tanya ayat ni mari piah bukan turun kena kepada buat sahabat jamin tu saja, tak kena pada kita, ya kena belaka tu. Skrip saat ni duk learning makna tu cerita kena juga kita kepada learning. Anak we wasa gitu lah. Jadi cuba tak supa lah tu hewat. Kalau supa belaka supa dengan budak biasa imtihan tu, hak tu kita sop dia, kita imtihan dia. Kita tak pandai supa dengan Tuhan pandai. Sebab Tuhan pandai je tok sop semua. Sutin negara. Nah, bukan satu cangwak satu negeri dak. Indonesia apa kena, Malaysia apa kena, Thailand apa kena, Bangladesh apa kena. Jadi kena belaka. Tu tuai sungguh tu. Kalau nak klik pada ayat tabarak tadi boleh kira situ. Tuai sungguh duduk situ. Cuba mari. Tapi buat sop tu nak jadi hak saning kata ahsanu amala tu. Kalau kita tengok ayat hak saat ni juga sebut pun gitu juga. Nak pan buat sop. Ia ada cara dia. Tu hang ayat siap-siap dah. Wa basyiris sabirin. Allah hak ni payahlah orang nak buat. Kanen tak supalah. Habis kata kalau ahsanukum amalah ni tu demo boleh buat apa kanen. Demo ni boleh buatnya ni boleh buat ni. Yang pentingnya nak royak kata kita saat ni nak ada suan rum dalam tuk satanakan. Orang yang kena bala kita wajib tolong, bukan atas sunat tolong dak. Wajib tolong. Kalau demo tu kuasa boleh tolong dengan harta, boleh bantu dia dengan harta. Dia boleh tolong dengan barang yang ada, alat yang ada fau, boleh tolong dia. Dia ada berah duduk rumah, boleh tolong dia. Makna semua perkara boleh tolong berlaku. Habis bodoh, habis tak ada, tak si hidup saja juga bagi orang tak ada kemampuan. Gapo istilah aja? Doa, iaitu doa. Allah, hak ni hak sud habislah. Tapi kalau kira dengan halus si doa tu kadang-kadang besar lagi. Besar doa yang minta tu. Wi apa? Wi saudara yang selamat. Besar jai nakเป็นdoa เป็นพรยิ่งใหญ่กว่าที่เราเอาทรัพย์สินไปช่วยอีกนึกในอีกสภาพหนึ่ง kita tengok tak lupa lah. Tapi kalau ia ada dua laku, ia ada kuasa, ada palang, ada doa, ni menaya lah. Ni hak menaya represent tu hewi tak sama. Maka orang hak jaya lagu tu orang panggil dicatat oleh Allah, kata kena dalam ciwit dia boleh buat ahsanu amala. Tu saya boleh peringatan kepada saudara kita. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah innallaha basirun ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.